Di mana hari ini cuaca yang turun sebelum kita secara langsung hujan turun, tapi sekarang ini cuaca agak baik dan telah pun reda dan lita bertambah kering. Berikan tumpuan khas kepada Syafiq Ezarik nombor 16 dan Helmi Azman nombor 11. Kedudukan petak permulaan perlumbaan, petak pertama Helmi Azman, petak kedua Khwarizmi Nasir, petak yang ketiga Syafiq Ezarik, petak keempat Afizi Supan, petak kelima Amirul Arif, petak yang keenam Syekh Alif Nazirul Syekh Ismail, petak yang ketujuh Muhammad Yusri Muhammad Salihan, 8 Muhammad Idil Fitri Mahadi, 9 Muhammad Aiman Tahiruddin. Di petak yang ke-10 Imran Hadi Ismawi, 11 Daniel Syahmi, 12 Syafiq Aiman. Petak yang ke-13 Kari Ashraf Mahmud, 14 Saiful Azhari Muhammad, 15 Muhammad Izam Iqmal Zamli, 16 Muhammad Alaf Hairul Nizan, 17 Afiq Ashraf Zulkifli, 18 Amirul Syafiq Syaril. Petak ke-19 Azri Haris Abdul Fattah, 20 Arash Firdaus Suhaimi, 21 Iqbal Huzaimi Azhar. Di petak yang ke-22 Aizat Abdul Wahab, 23 Azman Mahmud, 24 Adam Fikri Bobby Farid. Ungkapkan 24 grid permulaan perlumbaan pada perlumbaan kali ini. Dan saya katakan tadi kita akan berikan tumpuan kepada nombor 11 Muhammad Helmi Azman yang berada di petak pertama dan nombor 16 Syafiq Ezarik berada di petak yang ketiga. Pelumba IUGB AFB Tech Racing dan Idemitsu Koziam Honda Racing. Nantikan ke semua pelumba sampai kedudukan grid bagi mulakan perlumbaan kali ini. Grid yang agak besar. Di selekor pertama ni menjadi selekor paling penting untuk mereka di awal perlumbaan kerana selekor yang agak sempit. Jadi siapa yang lepas di selekor pertama di hadapan ada banyak kelebihan untuk memenangi perlumbaan. Nantikan seorang lagi pelumba yang baru sampai di dekat grid. Telah pun bersedia sekarang. Mereka akan mulakan 12 pusingan perlumbaan dari Pasir Gudang. Permulaan yang baik oleh Helmi dan Syafiq Ezarik. Syafiq Ezarik meluncur laju ke hadapan Helmi yang sekarang sampai dahulu selekor di sebelah kanan. Helmi naik tempat yang pertama. Khwarizmi akan berjaya merampas pada tempat yang kedua, kehilangan kedudukan. Helmi yang hilang sebenarnya. Helmi yang hilang kerana 12 di hadapan adalah Khwarizmi Muhammad Nasir. Helmi yang bermula dengan baik tapi selekor pertama bukan kesilapan sedikit. Syafiq Ezarik di tempat yang kedua, diikuti di belakangnya Afizi Supaan. Helmi kehilangan, saya lihat di mana kedudukan Helmi, salah tempat yang kelima. Tapi Syafiq Ezarik bermula dengan baik kedudukan yang diimpikan dalam perlumbaan ini. Sekarang di tempat yang kedua di hadapan Afizi. Itu warna nombor 11, itu dia baru Helmi. Helmi yang kelima. Terjatuh seorang pelumba. Itu adalah Aiman yang terjatuh tapi berjaya untuk meneruskan kembali perlumbaan di hadapan kedudukan 78 dan 22 dan 11. 11 adalah Helmi Azman. Saya 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 Khwarizmi, Syafiq, Afizi, Idil, Helmi di tempat yang kelima. Syekh Nazirul tempat yang ke-6, 7 Yusri Muhammad Salihan. Jadi Helmi Azman yang terjatuh, maksud saya turun tempat yang ke-5 sekarang. Di belakangnya Syekh Alif Nazirul seorang pelumba yang terjatuh di lita yang masih lagi belum kering sepenuhnya, agak licin sedikit. Mereka perlu berhati-hati. Tapi perhatikan bagaimana Khwarizmi yang ada kelebihan untuk berada jauh di hadapan kerana pelumba yang melepasi selekor pertama di hadapan memiliki kelebihan. Ini apa yang berlaku di bahagian belakang tadi dalam perlumbaan kategori Wira ini. Jadi Khwarizmi Muhammad Nasir dalam kedudukan untuk mengejar kemenangan sulung. Dia menjadi pelumba ketiga memenangi perlumbaan musim ini dalam kategori Wira. Di tempat yang pertama kita akan lihat perbezaan catatan perbezaan masa 2.6 saat di hadapan Syafiq Ezarik. Helmi yang rapat di belakang Syafiq sekarang. Helmi naik tempat yang ketiga. Kita lihat bagaimana Helmi yang tadi turun tempat yang ke-6 naik sedikit sekarang tempat yang ketiga mengejar Syafiq Ezarik di tempat yang kedua. Sementara pendahulu 2.6 saat di hadapan adalah Muhammad Khwarizmi Muhammad Nasir. Ini adalah perebutan untuk tempat yang kedua dan tempat yang ketiga. 3 pelumba Syafiq Ezarik, Helmi. Syafiq agak wide sedikit dan memberikan kelebihan kepada
Helmi untuk masuk. Begitu juga dengan Sheikh Alif Nazirul. Sheikh Alif Nazirul dan Helmi berjaya merampas ke tempat kedua dan tempat yang ketiga sekarang ini. Seterusnya untuk Helmi mengejar pelumba tu jauh di hadapan. 26 saat tadi. Sekarang dia tinggalkan 3.3 saat di hadapan kerana persaingan di antara tiga pelumba ini berikan kelebihan kepada Khwarizmi Muhammad Nasir untuk terus lari jauh di hadapan di tempat yang pertama. Baru di pusingan yang keempat, seorang pelumba lagi yang terjatuh di litar nombor 78, Azhar Idil Fitri Mahadi. Sementara sekarang ini perebutan tempat yang kedua. 4 pelumba pada kedudukan yang perebutan untuk P2 sekarang. Helmi yang berada di hadapan mendahului. Sheikh Alif Nazirul, pelumba pasukan baru yang kita saksikan sebelum secara langsung perlumbaan ini tadi yang baru menyertai pelumba sejak dari Teluk Intan, tetapi mereka telah menampakkan peningkatan dalam perlumbaan ini di tempat yang ketiga. Podium mungkin untuk pasukan baru ini pada kedudukan sekarang. Kerana Sheikh Alif Nazirul di tempat yang ketiga bermula dari petak yang ke-6. Hati-hati sedikit saya masih ribatan. Syafiq Zarif sentiasa berada di belakang memberikan cabaran pada Sheikh Alif dan juga Helmi Azman. Helmi bakat yang diketegakkan oleh Ahmad Fuad Baharudin. Kejutan untuk ramai kerana tiba-tiba pelumba ini melonjak dan berjaya memenangi 2 perlumbaan berturut-turut. Tapi sebelum itu pun dia telah menaiki podium 2 kali, tempat yang kedua. Hanya menanti masa dia untuk memenangi perlumbaan. Dan telah pun berjaya dilakukannya di Teluk Intan dan juga Kemaman. Pusingan yang ketujuh di Pasir Gudang adalah di litar yang agak sempit untuk pintas, agak sukar, dan jika berada di hadapan boleh lari jauh tinggalkan lain-lain pelumba seperti dilakukan oleh Muhammad Khwarizmi Muhammad Nasir sekarang ini. Dia tenang sahaja selesa tempat yang pertama. 26 saat tidak ada beza. 0.3 saat di belakang Helmi adalah Sheikh Alif Nazirul dan Syafiq Zarif mengikori sahaja di belakang di tempat yang ketiga, keempat sekarang ini. Nantikan kesilapan yang dilakukan oleh pelumba hadapan. Di kedudukan yang kelebihan kepada Sheikh Alif kerana dia mengikori Helmi Azman, memberikan tekanan kepada Helmi Azman untuk naik tempat yang kedua. Pada kedudukan tempat ketiga pun sudah menjadi satu bonus kepada pasukan baru ini. Di hadapan juga adalah pasukan baru UGB SB Tech Racing, tapi kendalian orang lama Ahmad Fuad Baharudin yang sebelum ini bersama dengan pasukan Felda, tapi kini dia mengendalikan pasukannya sendiri. Tempat yang terjatuh. Sheikh Alif Nazirul terjatuh kerana ketika Helmi Azman mengambil break tadi, kerana terlalu rapat berada di belakang Helmi Azman. Terlalu rapat. Ada kesilapan oleh Sheikh Alif. Helmi Azman yang membreak untuk mengambil selekor. Tidak ada sebarang kesalahan dilakukan oleh Helmi tadi, tapi Sheikh Alif yang cuba mengelak mungkin dan kehilangan tempat yang ketiga. Sekarang Helmi tempat yang kedua. Syafiq Zarif tempat yang ketiga sekarang, dengan Amirul Arif Ramli tempat yang keempat, Yusri tempat yang kelima. Syafiq Zarif jauh di belakang Helmi Azman dari 1, 2, 3 yang jauh kedudukan. Agak selesa, sementara 99 yang kita memegang adalah Yusri memegang bahagian bawah kedudukan. Ada masalah mungkin, tapi dia di tempat yang di belakang sedikit, tempat yang kelima. Satu Azhari Muhammad di belakang dia, 16 adalah Syafiq Zarif. Selesa di tempat yang ketiga sekarang, tapi selesa tidak lama kerana Amir Alif Ramli mulai rapat di belakang Syafiq Zarif. Helmi jika dia mahu menangi perlumbaan, Helmi perlu untuk melakukan kelajuan yang lebih daripada Khwarizmi Muhammad Nasir, tapi setakat ini catatan terpantas di kita adalah milik Khwarizmi Muhammad Nasir dengan 55.901
saat dalam belum melakukan 56 saat. Oh, ini telah pula kita jatuh di Rita. Kalau Aiman Ayuddin menang tempat yang kedua. Helmi Azman 28 saat ditinggalkan oleh Khwarizmi Mat Nasir. Kita di peringkat ke-9 sekarang. Kedudukan sekarang ini akan membolehkan Helmi untuk mengutip 20 mata berbanding dengan Syafiq Zarik dengan 16 mata. 4 mata memisahkan kedua-dua pelumba yang sekarang ini dipisahkan dengan 30 mata kedudukan keseluruhan dan menjadikan 26 jika tidak silap saya dalam kedudukan keseluruhan nanti. Dan bagi 3 pusingan perlumbaan lagi belum selamat kedudukan Syafiq Zarik untuk mengekalkan kejuaraan pasukannya dalam kategori Wira. Yang bermula daripada Khalid Ampawi pada 2 tahun lalu dan tahun lalu Haris Farhan memenangi kali ini Syafiq Zarik yang berada di tempat yang pertama. Tapi Syafiq Zarik juga diberikan tekanan oleh Yusri Muhammad Salihan sekarang. Yusri mengekori rapat di belakang Syafiq Zarik, menantikan peluang untuk memintas, tapi setakat itu Syafiq menutup peluang dengan begitu baik. Berapa lama lagi Syafiq Zarik dapat bertahan? Demikian dalam tadi cuba untuk masuk Amirul Arif Ramli, tapi dapat bertahan Syafiq Zarik daripada Amirul yang berada betul di belakang sekarang. Khwarizmi dan telah pun kurang kita berikan tumpuan kepada Syafiq, tapi sebenarnya Khwarizmi sekarang hanya 1/3 saat di hadapan Helmi Azman. Bermakna Helmi Azman telah berjaya mengejar pelumba tempat yang kedua. Kedudukan telah berbeza, itu disaksikan. Ini adalah pendahulu dan tempat yang kedua sekarang. Kita di pusingan yang ke-11. Ada peluang untuk Helmi Azman jika dia mampu untuk mengejar sekarang di saat-saat akhir untuk mengejar kedudukan Khwarizmi. Ini adalah Imran Hadi yang terjatuh. Di pusingan yang ke-11, di penghujung perlumbaan mungkin Taya juga telah pun hilang cengkaman Delitar yang licin ini. Sekarang Khwarizmi yang cuba bertahan. Helmi Azman akan mengambil habis-habisan di pusingan yang terakhir nanti untuk mengejar Khwarizmi Mat Nasir. Dua pelumba ini bersaing untuk tempat yang pertama. Sekarang Helmi akan masuk di selekor yang pertama. Helmi berjaya masuk di selekor yang pertama. Helmi Azman kirim kepada Abang Tuan Barudin, berjaya menaik ke tempat yang pertama sekarang di hadapan Khwarizmi Mat Nasir. Pelumba yang memiliki petak pertama perlumbaan, pemenang 2 perlumbaan berturut-turut sebelum ini, kehilangan tempat pertama seawal selekor yang pertama tadi, kembali di tempat yang pertama di pusingan yang terakhir di hadapan Khwarizmi Mat Nasir. 9 selekor kesemuanya yang menanti Helmi Azman, sementara Khwarizmi sudah pasti akan cuba untuk merampas kembali kedudukan tempat yang pertama. Helmi bertahan dengan terbaik setiap kali selekor, menutup peluang terbaik. Hanya selekor pertama dan selekor ketiga adalah tempat yang terbaik untuk memintas deritan ini. Di tempat lain agak sukar untuk mereka lakukan. Dan kedudukan ini memberikan kelebihan kepada Helmi. Ini adalah pusingan terakhir. Helmi berada di hadapan sekarang. Menuju ke checker flag untuk Helmi. Helmi berjaya memenangi perlumbaan di tempat yang pertama. Khwarizmi Mat Nasir di tempat yang kedua. Syafiq Zarik di tempat yang ketiga. Tempat yang keempat, kita akan lihat nanti kerana KM Ashraf yang ada pelumba backmarker yang berada di belakang ni tadi. Serangan kepada Helmi Azman tempat pertama, Khwarizmi tempat yang kedua, tempat yang ketiga Syafiq Zarik. Ini adalah kedudukan degree 1, 2 dan 3. Degree permulaan perubahan kembali pada kedudukan asal 1, 2 dan 3. Kategori Wira, Helmi Azman dari pasukan IUGB AFB Tech Racing buat kali ketiga berturut-turut berjaya memenangi perlumbaan. Khwarizmi Mat Nasir tempat yang kedua, Syafiq Zarik tempat yang ketiga. Kedudukan keseluruhan akan lebih menarik selepas ini. Syafiq Zarik tempat yang kelima, Kari Ashraf Mahmud tempat yang keempat.
Amir Arif Ramli tempat yang ke-10. Lihat Syekh Ali Nazirul akhirnya di tempat yang ke-16, tidak mengutip sebarang mata untuk pasukan 1SOX TKKR Racing Team yang pada kedudukan baik tadi di tempat yang ketiga. Cik Zubair Abdul Razak, Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Lubricant, Encik Hasrin Kamal Hashim, ini Ketua Majlis Perbandaran Pasir Gudang, dan Encik Saipul Rahman bin Haji Ahmad, Setiausaha Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Tempat yang ketiga terlebih dahulu nanti kepada Muhammad Syafiq Izarik. Tempat yang ketiga akan memastikan dia berada di hadapan lagi, dan juga untuk memastikan tidak jauh banyak perbezaan mata dengan Helmi. Cik Saiful Rahman bin Haji Ahmad, Setiausaha Majlis Perbandaran Pasir Gudang, menyampaikan hadiah kepada Muhammad Syafiq Izarik, Idemitsu Koziyam Honda Racing, dalam percubaan mereka untuk mengekalkan kejuaraan keseluruhan untuk dibawa ke Pulau Pinang bersama pasukan pasukan Yam Racing. Tempat yang kedua, YDP Majlis Bandaran Pasir Gudang menyampaikan hadiah kepada Hasrin Kamal Hashim. Di tempat yang kedua, pada Muhammad Khwarizmi Muhammad Nasir hampir memberikan kepada Helmi Azman. Helmi Azman di tempat yang pertama. West Star Motorsports di tempat yang kedua. Dan pemenang kali yang ketiga musim ini, yang kita ada 3 perlumbaan lagi akan tamat untuk musim 2016. Pada tempat pertama, Muhammad Helmi Azman, IUGB AFB Tech Racing, dan berjaya menangi perlumbaan buat kali yang ketiga. Pelumba yang dijangka kita akan berikan lebih tumpuan dalam pusingan-pusingan seterusnya dan juga musim-musim akan datang, kerana Helmi menampakkan peningkatan dan menampakkan satu persembahan yang menakjubkan juga. Ketinggalan agak jauh tadi di belakang, pilih jaya untuk mengejar. Dan Encik Zubair Abdul Razak, Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Lubricant, menyampaikan hadiah berpasukan kepada Ahmad Fuad Barudin untuk pasukan IUGB AFB Tech Racing. Tahniah kepada tiga-tiga pemenang, dan tahniah juga kepada pasukan IUGB AFB Tech Racing yang sekali lagi berjaya memenangi perlumbaan dalam kategori Wira ini.